Suzy? Saya okey je. Apa yang tuan dah jumpa? Hasil siasatan kami, bapa awak... Bapak tiri? Atau Muhsin je? Maaf. Cik Muhsin mungkin dibunuh oleh ejen pinjaman tak berlesen. Hutang dia terlalu tinggi dan dia tak mampu bayar. Dan Cik Suzy jangan risau. Kena jejak suspek tu. Okey. Ada apa-apa lagi? Cik Suzy, saya faham bangsa tak dapat dengan awak. Tapi itu penting untuk bantu dalam siasatan kami. Tuan, macam inilah. Saya percaya pihak polis akan buat yang terbaik untuk selesaikan kes ni. Tapi apa yang saya nak tahu, berapa lama saya kena tunggu sampai saya boleh jual rumah tu? Siasatan mungkin ambil masa yang lama. Kami masih mengumpul bukti